Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi si Zaza. Dan ini Zaza bersama suami tercinta iaitu Ais. Iaitu kami YouTuber Zaza Ais. Abang kita berada di mana sekarang? Di restoran di Sauk. Okay, kita bersama dengan husband Zaza. Husband Zaza mengajak Zaza makan di Sauk di sini. Dan kami makan fish and chip serta husband dia makan spaghetti fish and chip. Jadi Zaza punya air sampai mana pakaian. Air mangga. Macam husband dia makan coklat. Air coklat. Ini air coklat. Nak lebih lanjut, jom kita tanya dengan owner kat sini ataupun pekerja kat sini. Okey. Zaza sekarang berada dengan pekerja ataupun owner dia. Okey, kita tanya dia kat sini. Okey, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam Kak. Nak tanya? Ya, apa nama kedai ni? Kedai ni Cafe di Sauk. Dah beroperasi daripada tahun 2016 lagi. Oh, 2016. Dekat sini ke dia beroperasi? Dekat sini dalam bulan 8 tahun lepas. Oh, dia Ha. bermula bulan 8. Bulan 8 tahun lepas. Okey, beroperasi daripada pukul berapa hingga pukul berapa? Daripada pukul 4 petang, belas order dalam 11.30 Kak. Oh, dia ada tak bahantaran COD ke rumah? COD kami hanya terima misi dengan Grab je. Okey, boleh saya tahu apa yang menarik kat sini? Yang menarik kat sini kami istimewa share out lah. Oh, share Daripada 38 sampai RM68 yang ada ikan lah. Istimewa lah. Ramai yang datang sini pun makan share out lah. Okey, tempat ni kat mana? Tempat ni dekat bersebelahan dengan Shell Samudra Manjung Perak. Oh, okey, kepada orang ramai bolehlah cuba Ramai rasa lah. ha. InsyaAllah kalau orang ramai bolehlah datang ke kedai kami ni. Air yang istimewa? Yang istimewa kami kedai ni mojito. Oh, begitu. Macam-macam jenis. Mojito dengan ais blend lah. Macam-macam ada jenis perisa. apple, lychee, blue lemon. Okey, boleh datang dia lah. cuti hari apa? Kami cuti setiap hari Ahad. Kalau macam waktu cuti sekolah kami buka lah. Kalau nak ikut Cafe di Sauk dalam Telegram. Harga lebih kurang macam mana? Harga Bermula daripada daripada RM38 yang biasa punya. Yang ada ikan dalam RM68 Kak. Oh. Okey. Semoga terus berjaya kasih, di Sauk Kak. ni. Okeylah. Terima kasih. Saya Okey, dengan terima kasih, Kak. husband nak terus menjamu selera di sini. Okey, Okey. Kak. Bye. Okey. Terima kasih. Okeylah. Kami dah soal dan tanya dengan pekerja di sini. Okey, dah menjamu selera dah di sini. Okey, sedap bang. Dia punya masakan. Nampak? Husband Zara kata sedap masakan dia. Okeylah. Kami nak menjamu selera dahulu di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Nanti datang selalu.